Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Saya nak bercakap terus terang. Bukan sindir, bukan berbasa-basi. Isu ini bukan kecil. Ia menyentuhkan integriti negara. Baru-baru ini, media melaporkan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegur seorang setiausaha politik beliau kena mengeluarkan surat sokongan untuk 6 kontraktor berkaitan projek hospital. Ya, surat sokongan. Perkara yang kerajaan sendiri selalu kata tak dibenarkan. Perkara ini kononnya dah tidak wujud dalam kerajaan reformasi. Kalau tak boleh, kenapa berlaku? Soalan pertama rakyat. Kalau memang tak dibenarkan, kenapa pegawai khas Perdana Menteri masih buat? Ini bukan budak pejabat. Ini bukan intern. Ini setiausaha politik. Orang yang dalam bilik keputusan, orang yang akses terus kepada Perdana Menteri. Kalau orang dalam PMO sendiri boleh buat surat sokongan untuk kontraktor, apa jadi di kementerian lain? Apa jadi di pejabat timbalan menteri, menteri besar, ketua menteri? Kita kena tanya dengan jujur, adakah sistem kawalan pentadbiran kita masih bocor? Sudah tegur, itu bukan reformasi, Perdana Menteri kata. Ya, saya sudah tegur, ini tidak dibenarkan. Baik, tapi teguran bukan penyelesaian. Surat sokongan bukan kesilapan remeh. Ia bukan typo, ia bukan borang salah isi. Ia ada percubaan memberi kelebihan kepada kontraktor tertentu. Sesuatu yang boleh membawa kepada rasuah, kronisme dan manipulasi tender. Adakah dengan teguran sahaja cukup untuk hentikan budaya ini? Kita semua tahu jawapannya tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, siapakah setiausaha politik itu? Kenapa sorot nama? Ini paling mencurigakan. Perdana Menteri kata dia salah seorang daripada 3 setiausaha politiknya. Stop. 3 orang sahaja, tapi tak disebut nama. Kenapa? Kalau ini kerajaan telus, kalau ini kerajaan bersih, kalau ini kerajaan reformasi, nama harus disebut supaya rakyat tahu siapa yang gagal menjaga integriti. Bila nama tidak diumumkan, rakyat akan bertanya, adakah orang itu orang kuat parti? Adakah dia kroni tertentu? Adakah dia dilindungi? Transparansi separuh masa adalah musuh integriti. Tuan-tuan dan puan-puan, surat sokongan pintu masuk kepada kronisme. Surat sokongan bukan dokumen neutral. Ia ada senjata untuk menekankan pegawai kerajaan, bahagian perolehan, kementerian, jabatan teknikal. Ya, ini memberi mesej halus. Ini orang PM, tolong percepatkan, tolong bagi perhatian. Ini sudah cukup untuk memutabelitkan sistem tender. Kita pernah dengar semua ini zaman dulu, dan reformasi sepatutnya menghentikan semuanya. Tetapi hari ini yang muncul semula dari dalam pejabat Perdana Menteri itu sendiri. Apakah implikasi kepada projek hospital? Ini bukan projek membina Dewan Badminton. Ini bukan projek mencetak poster pilihan raya. Ini projek keselamatan dan kesihatan rakyat. Kita, kalau kontraktor yang dipilih tidak layak atau dipilih melalui pintu politik, siapa yang tanggung akibatnya? Sakit, doktor, jururawat, rakyat yang memerlukan rawatan. Surat sokongan membuka ruang kepada kontraktor tidak kompeten. Projek sakit, bangunan retak, kelewatan pembukaan hospital, kos meningkat dan akhirnya rakyat yang bayar harga. Reformasi berdiri dengan tegurannya. Reformasi berdiri dengan sistem. Reformasi bukan retorik. Reformasi bukan platform ceramah. Reformasi adalah sistem, peraturan, pemantauan, tindakan disiplin, ketulusan. Kalau sistem ini tidak berubah,
Kalau hanya bergantung pada teguran, maka kerajaan hari ini hanya mengulangi dosa pentadbiran lama. Tetapi dengan slogan baru, tuan-tuan dan puan-puan, kita minta penyelesaian, bukan alasan. Rakyat bukan mahu dengan alasan. Oh, setiausaha politik salah faham. Oh, dia dah tegur. Rakyat mahu tindakan. Satu, dedahkan nama pegawai yang melanggar peraturan. Kedua, gantung tugas atau tukar serta-merta. Ketiga, audit semua surat sokongan yang pernah dikeluarkan dari semua pejabat menteri. Empat, wujudkan dasar larangan mutlak surat sokongan politik untuk projek kerajaan. Bentuk, kelima, Suruhanjaya audit perolehan bebas. Kalau kerajaan tak berani buat semua ini, maka ia kehilangan moral high ground untuk bercakap tentang kerajaan bersih. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat dah letih dengan drama integriti. Rakyat dah bosan. Bosan dengan drama surat sokongan. Bosan dengan drama pegawai salah guna kuasa. Bosan dengan drama kita dah tegur. Kita bukan lagi berada dalam zaman di mana rakyat mudah dipujuk dengan kenyataan ringkas. Rakyat tuntut ketegasan, bukan kosmetik. Tuan-tuan dan puan-puan, reformasi bermula dengan keberanian mengakui dan memperbaiki. Kalau kerajaan serius dengan reformasi, ia mesti bermula dengan keberanian mengaku salah, dedahkan individu yang terlibat, perbetulkan sistem, buang daya orang kita, jaga orang kita. Ini bukan isu kecil. Ini isu yang menentukan masa depan integriti negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sokong reformasi, kita sokong integriti, tetapi kita tidak akan berkompromi apabila tindakan pegawai politik mengancamkan keterusan perolehan negara. Kerajaan mesti buktikan prinsip, bukan sekadar menyebutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, sila like, share, subscribe dan komen.